and Mama family. Selamat pagi. Selamat pagi, Puteri. Selamat pagi, loba-loba. Wow! Mahkota emas mahkota saya yang bersinar. Hebat! La 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 la. Saya suka. Macam ni pun boleh. Selamat pagi, Puteri. Selamat pagi, Puteri. La 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 la. Ini adalah jemputan Puteri untuk pergi ke tari menari. Tolonglah, silakan ambil ini. Hebat! Hah? Oh. Oh, apa ini? Wow! Saya dijemput pergi ke Royal Ball. Saya perlu bersedia. Yeay! Huh? Saya pun dijemput pergi ke ball. Yeay! Mari. Oh, ya. Mari kita sarapan. Aha. Saya lapar. Kosong. Nampaknya hari ini saya kena skip breakfast. Masa untuk sarapan pertama saya. Cupcake. Wow. Makanan sudah disediakan. Buah naga. Terima kasih. Semuanya untuk saya. Hebat! Wow. Hah? Hei! Ini bukan untuk awak. Saya minta maaf. Saya tak tahu. Sedap. Masa untuk basuh. Saya dah bersedia untuk mandi. Baiklah. Fashion mask emas di sini. Terima kasih. Hebat! Masa untuk mandi. Hah? Bunyi apa itu? Awak tak payah ambil air. Macam mana saya nak mandi? Saya nak tolong puteri miskin. Oh, ya. Wow! Huh? Yeay! Hebat! Terusnya. Cantik. Awak suka mana satu? Saya nak rambut yang super style dan makeup yang cantik. Tak ada masalah. Selesai! Saya tak boleh pergi ke Royal Ball dengan macam ni. Awak dipecat. Sekali lagi. Saya nak kerentingkan rambut saya. Saya rasa ni mungkin boleh. La la la, la la la, la 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 la. Wow! Ya, nampak cantik. Saya perlukan sedikit makeup. Oh, ya. La 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 la. Cantiknya. Hah? Cantik makeup. Boleh awak kongsi? Terima kasih. Tapi apa maksud awak? Duduk je diam. Oh, tidak. Apa? Oh! Bam. Yang ini lebih baik. Awak dipersilakan, saya rasa. La 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 la. Sekarang masa untuk pilih baju. Ungu, pink, merah. Bukan emas. Oh ya. Ini
Ini yang saya perlukan. Wow. Lebih baik. Saya tak ada baju cantik untuk pergi ke ball. Idea. Saya boleh buat baju dengan ini. Ya. Wow. Hebat. Awak nampak cantik. Terima kasih. Awak pun. Hai, saya datang ke Royal Ball. Selamat datang. Jemputan awak? Tapi saya dah buang. Tak ada jemputan, tak ada parti. Oh. Hai, Royal Ball di sini ke? Ya, saya dah tunjukkan saya jemputan awak. Okey. Yeay! Selamat datang. Terima kasih. Hebat! Selamat pagi kelas. Hari ini kita ada murid baru. Hello, nama saya Sofia. Sofia, sila duduk. Okey. Hello. Tengok buku nota saya. Hebat! Wow, cantiknya. Yeah! Wow! Barang sekolah awak cantik dan bersinar. Saya tahu. Sains. Anak-anak, keluarkan projek sains. Wow! Apa ni? Hari ini saya nak persembahkan bahagian tubuh badan manusia. Mari, ini adalah perut, ini adalah hati. Ini adalah hati dan ini adalah paru. Ahmad, cubaannya bagus. Tapi salah. Silakan duduk. Helen, macam mana dengan awak? Saya akan tunjukkan letusan gunung berapi. Wow! Saya tak sabar nak tengok. Sila tunjukkan. Mari. Mungkin lain kali sedikit lava ya. Silakan duduk. Okey. Sofia, giliran awak. Wow! Ini adalah model sistem penghadaman. Boleh awak tunjukkan macam mana ia berfungsi? Okey. Wow! Tanya Sofia, awak dapat A. Wow. Murid-murid, ini saja untuk hari ini. Jumpa esok ya. Hei korang, lepas ni jom keluar sama-sama nak? Tapi saya sibuk. Tapi nak datang rumah saya tak? Okey. Jom. Bye-bye. Ayah. Hello anakku. Ayah, boleh tak belikan saya buku nota yang cantik dan pensel yang comel macam budak-budak lain? Maaf, tapi kita tak cukup duit. Saya perlu pergi kerja. Okey. Inggeris. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Tengok, saya ada jam emas baru dan gelang baru. Hebatnya. Ya, tapi ayah ibu saya belikan saya cincin dan jam. Hebat. Wah, boleh saya cuba? Semestinya tidak. Baik, mari mulakan pelajaran ejaan bahasa Inggeris. Ahmad, sila pergi ke papan hitam. Tolong eja sekolah. Sayangnya, kamu buat kesilapan. Silakan duduk. Oh, tidak. Helen, sekarang awak. Okey. La. Ejaan awak adalah pensel. Tak ada masalah. Lain kali cuba lebih baik. Silakan Saya duduk. akan dapatkan. Sofia, silakan. Okey. Boleh tolong eja edukasi. Ya. Edukasi. Tanya Sofia. Pelajaran dah tamat. Jumpa esok. Ayah.
Hello sayang. Ayah, hari ini saya dapat markah yang baik di sekolah. Ayah bangga dengan kamu. Tadi ada budak kat sekolah tunjuk gelang tangan yang cantik. Saya nak satu, boleh tak? Tapi ayah tak ada duit. Maaf. Okey. Saya perlu pergi kerja. Physical edukasi. Jom bermain. Jom pergi. Kurang. Peralatan tidak dibenarkan. Saya kena bercakap dengan ibu bapa awak. Mari. Awak nak jumpa kami? Ya, saya baru je bercakap dengan cikgu tentang buruknya perangai, markah teruk dan kamu harus dihukum. Beri kembali semua gadget kamu dan peralatan kamu sekarang. Ayah, tengok markah saya dapat di sekolah hari ini. Wow! Ayah bekerja keras untuk belikan kamu hadiah. Terima kasih, Ayah. Bye-bye. Hai, ujian. Hello. Wow. Awak suka tak? Yeah. Boleh saya kongsi dengan awak? Betul, terima kasih. Sama-sama. Hebat. Boleh berikan saya pensel ni? Awak boleh dapatkan. Terima kasih. Yeay! Selamat pagi kelas. Saya ada kejutan untuk awak. Hari ini kita ada ujian. Okey. Anak-anak, masa dah tamat. Wow! Semua dapat A+. Macam mana korang dapat? Kami sedar semua peralatan mewah ini menghalang kami daripada belajar. Sekarang kami akan tumpukan perhatian pada pelajaran. Bye. Bye.